Assalamualaikum. Hari ni saya nak sebut pasal tahnik. Tahnik ya, sebab saya punya adik pun baru dapat baby yang baru. So tahnik ni apa? Tahnik ni dia apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Contohnya ketika Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Nabi, anak kepada Al-Abbas. Abdullah bin Abbas ni dilahir ketika tahun boykot, ketika Bani Hashim diboykot, dipulaukan, dia tak dapat akses kepada makanan dan sebagainya, dan dia lahir pada ketika itu, ketika Nabi dan Bani Hashim dipulaukan, mereka lapar, mereka susah, sampai kita punya ibu kepada umat Islam, Ummul Mukminin kita Khadijah meninggal sebab susahnya ketika itu. Dan Abdullah bin Abbas lahir ketika itu, dan baginda Nabi sangat bergembira, dan Nabi buatkan tahnik. Nabi ambil kurma, Nabi kunyah kurma tu, dan Nabi letakkan sedikit di jari air liur dan juga pati daripada kurma itu, dan Nabi letak ke dalam langit-langit Abdullah bin Abbas, dan Nabi doakan kepada dia. Sebab tu Abdullah bin Abbas ada antara orang yang faqih dalam agama kita. So tahnik ni apa? So tahnik ni dia kata asal dia hanaka. So hanaka ni adalah langit. Kita punya hak palate ni. Itu perkataan asal dia hanaka. So apa kita buat? Kita ambil kurma, kita kunyah, kita proseskan, dan pati dia kita letak dengan air liur, letak dalam mulut bayi supaya baby akan belajar hisap. Sebab baby ni dia ada sucking reflex. So sucking reflex ni apa-apa kita masuk dalam mulut dia akan kunyah, dia akan hisap. So adalah beberapa study, ada beberapa researcher yang kata contohnya tahnik ni boleh stimulatekan baby punya sucking, baby punya swallowing, diimprovekan dari segi yang tu. Ada juga researcher yang kata tahnik ni boleh mengurangkan risiko neonatal hypoglycemia, kandungan gula yang rendah, dan dia boleh boostkan immune system dan sebagainya. Cuma saya nak cakap dia tak ada conclusive evidence, sebab kalau kita tengok data pun tak ada proper study yang comparekan bagaimana dia boleh kurangkan risiko neonatal hypoglycemia contohnya. Sebab kandungan kalori, kandungan gula yang masuk dengan sedikit pati macam tu, dia tidak akan, in teori dia tak boleh mengurangkan pun hypoglycemia tu. Nak kata boostkan immune system, there's no conclusive evidence. Kalau nak kata dia stimulatekan sucking dan sebagainya, kalau kita buat betul-betul selepas kelahiran, dan sucking reflex ni adalah reflex. So kalau kita tak buat pun baby boleh buat. So my point is, dari segi medicalnya tak ada clear evidence tahnik ni beneficial. Tetapi yang konklusifnya beneficial tahnik adalah barakah, sebab ia adalah sunnah bagi Nabi. So kita buat tahnik sebab dia adalah sunnah Nabi, bukan sebab medical benefit dia. Dalam banyak juga amalan-amalan ibadah kita yang lain, contohnya solat kan, adalah orang ceritakan solat ni cas-cas dan sebagainya. For me that is not important. Berpuasa ada manfaat perubatan dan sebagainya, that is not important. Sebab bila kita buat ibadah ini, dia bukan untuk medical benefit, bukan untuk scientific benefit dia, tapi kita buat sebab ia adalah perintah daripada Allah, ialah sunnah daripada baginda Rasul. So kita buat sebab itu. So tahnik kita buat, kita ambil kurma, kita kunyah, kita bagi pati dia sikit kepada bayi. Jangan tinggalkan ketulan kurma tu, bawa keluar. Yang penting baby dapat air liur, dapat pati daripada kurma tu, dan kita doakan kepada baby. Tak perlu bagi madu. Madu tak boleh bagi pada baby yang kurang daripada 12 bulan. Nak letak air zam-zam sikit pun boleh, tafadhal. Cuma jangan bagi minum, just bagi rasa-rasa sahaja. So semoga kita berjaya buat, insyaAllah.